Indah sungguh si awan petang berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Putra Bakti Sulam Sepak pada hari ini. Semoga program ini mencapai objektifnya. Wallahu a'lam. Kumpulan 4 ini membentangkan tentang mushroom flour. Okey, mushroom flour bahasa Melayu apa? Okey, betul. Pandailah semua. Radio rosak. Orang paling depan dia akan hafal dalam masa 1 minit. Lepas tu dia akan pas ke belakang dalam masa 30 saat. Nak 45 saat. 45. Okey. Saya bagi awak masa tak. Itu orang yang tak masukkan ni kena lari balik ke sana tapi beratur bahagian paling belakang. Faham tak? Kita ada 2 simbol dengan 5 nombor yang dapat. Korang kena buat satu persamaan. Tahu tak persamaan? Macam cepat. Okey tak tahu okey? Cuba lipat je. Okey, cepat berfikir. boleh buat lagi. Okey tak tahu okey. Daya melanggar sesuatu, daya menjadi kuat di lantai. Menjadi kuat di lantai. Tahu kuat. Kita saya dia cakap apa? Yang lain jangan tolak. Okey. Apabila daya berdeta terbang. Dia kata je apa benda tu, apa benda. Okey. Nak tahu jawapan dia tak? Jawapan dia, apabila daya dikenakan pada objek, ia akan bergerak jika daya itu melebihi geseran antara permukaan objek. Panjang je kakak. Bagi berat sikit lagi. Berat lagi. Boleh lagi. Okey, boleh. Pada hari ini, tempat pertama dimenangi oleh kumpulan 1. Bakti Sulam Sepak kita pada hari ini dengan segala hormat yang anda mempersilakan Yang Besar Profesor Madya Kesenian Dr. Muhammad Effendi untuk menyampaikan rahasia kepada pihak itu. Untuk menyampaikan cederhati kepada pihak Universiti Putra Malaysia sebagai tanda penghargaan dan kenang-kenangan. Persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi alhamdulillah. Macam mana? Hari ni okey tak? Seronok tak hari ni? Alhamdulillah. Jadi pagi tadi kita dah share berkaitan dengan ilmu pasal cendawan. Sebelum ni tahu tak cendawan boleh bawa baju? Tahu tak? Sebelum ni cendawan mak ayah kita bawa pergi makan. Dalam tom yam ada cendawan. Siapa yang biasa makan nasi goreng cendawan, dapat nasi cendawan. Rupanya cendawan ni banyak sangat fungsi dia. Dia punya akar boleh jadi baju, akar dia boleh jadi bahan tambahan makanan, bahan kita kata seasoning, boleh jadi dedak. Siapa yang ada cita-cita nak menternak binatang? Kan, siapa ada rasa-rasa nak jadi penternak masa depan? Ada tak?
Tapi jadi peternak berteknologi tinggi dan ada ruang untuk pengunjung datang dan ada ekosistem yang masih direct panas matahari. Akak asyik datang saya. Hai. Awak. Kaki anda. Tapi di sini dia ada 4 fungsi. Janaan solar, pertanian, balancing ekosistem. Nombor 4 adalah untuk ekotourism. Boleh lalu. Boleh memancing, boleh berjoging dekat sini. Okay, apa perasaan adik lepas join program ni? Perasaan saya lepas join program ni, saya rasa seronok dan lebih yakin. Lebih yakin. So seronok, program ni seronok. Okay. Adik. Alah, malu pula. Seronok tak hari ni? Seronok. Mestilah best. Kenapa? Bye-bye sikit, bye-bye. Lambai sikit, bye-bye. Jumpa lagi, bye-bye. As we bring this journey to a close, we would like to extend our heartfelt gratitude to everyone who made this possible. Your dedication, passion, and support have been the driving force behind every step of this achievement.